Di tengah sawah menghijau arus setar, berdiri sebuah gunung batu kapur yang penuh misteri iaitu Gunung Kriang. Dahulu kala dikatakan terdapat seorang puteri raja dari kayangan yang turun ke bumi untuk mencari pasangan hatinya. Puteri itu jatuh cinta dengan seorang pemuda kampung dan mereka berjanji akan berkahwin setelah cukup masanya. Hari yang dinantikan pun tiba. Puteri menaiki sebuah kapal besar yang penuh barang hantaran menuju ke tempat pernikahan. Namun sayang, pemuda itu tidak muncul. Puteri merasa kecewa dan dikhianati, lalu menangis hiba di atas kapal tersebut. Dengan penuh kesedihan dan amarah, Puteri menyumpah kapal dan dirinya menjadi batu lalu muncullah Gunung Kriang. Penduduk kampung percaya formasi batu di Gunung Kriang menyerupai bentuk kapal dan wajah Puteri. Sehingga hari ini, kisah cinta Puteri Gunung Kriang terus diceritakan sebagai peringatan tentang janji dan kesetiaan. Ada yang percaya roh puteri masih mendiami gunung itu, dan hanya mereka yang ikhlas boleh mendengar bisikannya di malam hari. Walaupun tiada bukti sahih, legenda ini kekal sebagai sebahagian dari identiti rakyat Kedah yang kaya dengan budaya dan cerita rakyat. Gunung Kriang bukan sekadar bukit batu tetapi ia adalah simbol cinta sumpahan dan warisan cerita rakyat Melayu yang tidak lapuk di zaman. Pernah dengar kisah lain tentang Gunung Kriang? Kongsi di ruangan komen dan jangan lupa subscribe untuk lebih kisah legenda Melayu.